Korang perasan tak, dalam negara kita ni ada satu remote control yang lebih power daripada mesyuarat kabinet. Bukan remote Astro, bukan remote aircon dan juga bukan remotology. Okey, tapi ianya ialah titah sultan. Satu ayat je keluar terus kereta bergerak, fail terbang, pegawai berlari, printer panas, ink cartridge menangis. Kelajuan dia 5G pun rasa insecure. Contoh paling latest but not least, kes ladang babi dekat Tanjung Sepat. Bertahun dah isu ni ada. Rakyat bising, penduduk komplain. Bau dia sampai boleh buat orang diet automatik tau. Dulu aku pernah kerja hantar kelapa muda dekat restoran-restoran Cina dekat Tanjung Sepat tu. Aku tahu lah seksa dia macam mana. Malam mimpi pun bau juga tau. Padahal tengah mimpi benda lain. Mimpi cium bunga kat taman tapi bau tek babi. Kerajaan negeri bincang lagi. Lepas bincang lagi. Patut lepas bincang buat. Ni tak lepas bincang lagi. Tak jalan juga. Sekali tiba-tiba, Sultan bersuara, Sultan bertitah. Suruh wakil rakyat Esko duduk dekat Tanjung Sepat sana, rasakan sendiri. Boom, terus semua bergerak. Hari ni cakap, esok site visit. Lusa mesyuarat. Tulat, kontraktor dah pegang lah topi kuning untuk nak start kerja. Dah macam GTA dah, mission baru, terus auto start. Kalau rakyat cakap, kami tak tahan bau. YB kami tak tahan bau. Apa jawapan kerajaan? Sesungguhnya kita tengah kaji dan perlu bincang dengan Tauke Babi dulu. Tauke Babi kau datang jumpa. Rakyat sampai ke matu hidung kau tak jumpa-jumpa. Malah rakyat yang datang jumpa korang. Sultan cuma titah sekali je. Kau pindah sekarang. Terus menjunjung titah tuanku. Sekarang juga patut buat. Nak pindah malam ke ataupun siang. Tuanku tambah titah lagi. Sekarang. Ampun tuanku. Kita teleport tuanku. Kita teleport. Terus macam tu sekali tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Inilah poin besar dia. Kenapa institusi Sultan dan YDPA sangat penting? Sebab baginda bukan cari undi. Baginda dia tak fikir public relation. Baginda juga bukan nak popular, bukan nak viral kat TikTok. Tidak. Tapi baginda dia fikirkan kestabilan, fikirkan rakyat, fikirkan negeri, fikir jangka panjang. Kalau orang politik fikir tekak sendiri je. Kalau tak datang keuntungan kat dia sendiri, walaupun rakyat perlukan sangat, kan tak jalan benda tu. Tapi bukan semualah, kebanyakan lah. Kan? Kalau Sultan pula, baginda tengok negeri ni macam rumah sendiri. Kalau rumah busuk, dia tak tunggu mesyuarat 12 kali. Dia terus suruh kemas terus. Kerajaan ni dia macam anak-anak yang duduk dalam rumah sewa lah. Kan? Sultan ni tuan rumah. Okay? Anak-anak bergaduh kan. Aku tak nak sapu. Aku dah sapu semalam dah. Aku busy lah, aku tak nak sapu. Kan? Sekali tuan rumah datang, Sultan lah. Bawa apa ni? Kan? Automatik semua kelang kabut. Okay, saya sapu sekarang. Saya mop sekarang. Saya beli Febreze. Saya nak sembuh. Sama lah juga macam YDPA. Kalau YDPA bersuara, nada dia lembut. Tapi kesan dia keras. Bila YDPA sebut pasal perpaduan rasuah, ekonomi, tanggungjawab pemimpin, kan? Menteri terus betulkan tai. Pegawai betulkan posture badan. Berdiri tegak. Ayat media, statement terus jadi sopan. Kan? Bukan saja sebab takut, tapi juga sebab hormat dan legitimasi. Soalan dia sekarang, kenapa kita tunggu Sultan titah dulu? Kenapa tak buat awal-awal? Kenapa bila rakyat komplain, korang jawab kita akan pantau sambil makan kuaci? Tapi bila Sultan titah, terus kita akan buat malam ni juga. Kita akan settlekan malam ni juga. Rakyat ni apa? Beta tester ke? Kalau dah sampai Sultan bertitah, maknanya baginda murka. Baginda murka korang buat rakyat baginda macam tu. Kalau rakyat report, bau babi kuat lah YB kan. Apa YB cakap? Kita akan buat kajian impak bau. Ambil masa 30 tahun. Contoh. Tapi kalau Sultan yang report, ampun tuanku, kami dah booking lori. Tiba-tiba. Tapi adalah kita cakap kan, bukan semua benda Sultan ataupun YDPA boleh campur tangan. Okay, baginda bukan PM, baginda bukan Exco, bukan MB. Tapi kalau semua benda baginda buat, kabinet goyang telur lah, tunggu titah baginda, betul tak? Peranan baginda ni sebenarnya adalah sebagai penimbang, sebagai break kecemasan, sebagai last boss kalau sistem jadi lembab. Kita boleh umpamakan kerajaan ni umpama driver lah. Sultan ni handbrake. Selagi driver pandu okey, handbrake tak pakai. Tapi bila kereta nak langgar tembok, tekan brake pun tak berhenti, masa itulah handbrake dipakai. Kes Tanjung Sepat ni sebenarnya pengajaran besar lah bagi kita.
Ya, bukan tentang babi saja tapi tentang kecekapan, tentang keberanian nak buat keputusan dan juga keutamaan rakyat. Kalau tanpa titah sultan, entah tahun bila entah babi-babi itu nak pindah semua. Titah Tuanku Sultan Selangor memang betul-betul menunjukkan yang baginda lebih pentingkan kesejahteraan rakyat dari keuntungan negerinya sendiri. Jadi kita patut faham satu benda, institusi raja ni bukan hiasan sejarah, bukan simbol kosong, bukan dekorasi perlembagaan. Patik pacar yang hina ini amatlah berharap tuanku jadilah stabilizer negara. Bila politik panas, tuanku sejukkanlah. Bila agama dipersenda, tuanku dongaklah. Bila kerajaan tidur, tuanku kejutkanlah. Bila maruah negara tergugat, tuanku berdehemlah sedikit saja. Supaya mereka-mereka dalam kerajaan ini sedar, kerajaan ini bukan kerajaan mereka seorang. Mereka tak boleh ikut suka hati mereka. Harapan aku lepas ni, tak perlu tunggu Sultan titah baru nak kerja. Jangan jadi murid yang hanya buat kerja kalau cikgu berdiri belakang dia saja. Ingat tu.